Korang tahu tak, before this, I pernah jual nasi lemak. Tak ada masalah dengan benda tu. Cumanya, buat I trigger apabila kawan-kawan I semua dah sambung belajar. Seorang je dalam grouping tu, I tak sambung belajar lagi. So, I rasa insecure. Bila jumpa, lepak stable, semua borak pasal belajar. Ambil kos apa, belajar macam mana. I yang tak belajar lagi, diam, dengar. Tapi, korang nak tahu tak, disebabkan I lambat sambung belajar tu, I kerja dulu, tolong my mom, and I kerja cari pengalaman. Duit tu, I buat sambung belajar. So 100% waktu I sambung belajar, I tak minta duit parents langsung. I boleh bagi duit dekat parents I dengan duit business I. I ada business, Alhamdulillah. And benda tu I run sekali. Engkau sabar tanpa mempersoalkan kenapa dia ada, aku tak ada. Allah nak bagi pada waktu yang tepat, pada waktu yang kau dah bersedia. Mungkin kau belajar dari pengalaman, banyak benda yang kau tahu. Kau kerja dulu, kau cari duit dulu. Orang yang sama belajar tu, dia tak pernah lagi ada pengalaman kerja yang macam kau pernah kerja. So, after kau habis belajar, engkau nak kerja tu mudah. Kau dah ada pengalaman, kau dah ada ilmu. Betul tak? Jangan guna ayat, oh aku tak pandai macam kau. Memang kita tak boleh sama-sama pandai. Kalau dia ambil law, kita ni engineering, law pun tak tahu apa yang kita belajar. Walaupun kita contoh, kita kerja bengkel, I kerja bengkel, dia lawyer. Kenapalah aku tak bijak macam dia. Tapi lawyer, kalau kereta dia rosak, dia hantar juga kereta dekat bengkel. Dia perlukan ilmu kita. Orang ada rezeki, Allah nak bagi. Hidup kita ni jangan sama level dengan semua orang. Semua ada rezeki masing-masing. Okay? Itu je.